Rumah 2 tingkat tepi lorong untuk dijual. Rumah 2 tingkat. Okey, rumah ni jenis lavender. Dengar nama pun dah sedap sebab dia warna purple. Tapi di dalam kawasan Lakeville, Seri Iskandar. Nama taman pun dah sedap. Okey, jom kita tengok rumah ni nak dijual. Lebar rumah ni 22 kali 70 kaki panjang. Ni ruang parking. Memang besar, boleh masuk 3 biji kereta, 2 biji kereta, tak ada masalah. Okey, ni kita masuk. Terus masuk, ini ruang tamu rumah ni. Ruang tamu. Besar. Sepanjang-panjang ni ruang tamu. Masuk ke area sini, kita ada ruang makan. Sini ruang makan, ruang family. Kita ada satu store di bawah tangga. Dan kita ada satu bilik tidur di tingkat bawah. Okey, sana area dapur lah. Sini dapur, sini toilet. Dan kita ada ruangan 10 kaki di belakang. Owner dah siap buat awning di belakang. Boleh masak kat luar, sedia baju semua boleh kat luar tu. Okey, kita naik ke tingkat atas pula. Jom. Okey, ni ruang family tingkat atas. Kita ada master bedroom yang super besar. Memang besar gila. Dia punya master bedroom memang puas hati. Boleh tidur 3 family dalam bilik master bedroom ni. Sini kita ada bilik yang kedua dan bilik yang ketiga. Bilik kedua dan bilik yang ketiga ni share toilet. Memang puas hati guys, dapat rumah 2 tingkat yang besar macam ni. Mana nak dapat dengan harga RM280,000 sahaja. Under value. Value boleh dapat 300 lebih. Owner nak jual 280 saja. Jika anda berminat dengan rumah ni, boleh hubungi saya dengan segera. Sementara ianya masih ada lagi. Okey, bye.